So, kita akan mula dengan satu saja topik kita hari ini. Dalam minggu ini atau dalam topik ini saya akan terangkan kronologi dulu lebih. Okay. Apa yang berlaku, kenapa dia berlaku, dan seterusnya kita akan tengok dari sudut apa kerajaan buat dan juga apa statement pada Parti Keadilan ini isu ni. So saya mula dulu dengan apa yang berlaku. So untuk maklumat rakan yang tertanya, ada yang tahu, ada yang tidak tahu, pada 28 Februari lalu rejim Israel telah melancarkan serangan awal kepada Iran, yang dalam serangan itu telah mengejutkan ramai pimpinan dunia. Sebab itu, disebabkan itu, dia menjadi konflik sampai hari ini. Dan apa yang menariknya adalah disebabkan pada 28 Februari serangan pertama, pada 1 Mac keesokan harinya US dan Israel melakukan serangan lagi pada Iran, dan serangan ini menyebabkan telah membunuh pemimpin agung Iran, dan juga di samping sama juga membunuh cucu, menantu lelaki, menantu wanita. Dan bukan dari sudut keluarga saja, dia juga telah membunuh pimpinan-pimpinan tinggi, penasihat keteraan, pegawai penyelidik, sebagainya, pegawai kepolisian dan sebagainya. Dan ini mencetus kemarahan, betul, terutamanya di Asia Barat, disebabkan sikap yang sangat tidak berberi kemanusiaan yang dilakukan oleh US dan juga Israel. So di samping sama, saya juga ingin nyatakan di sini, selepas pembunuhan yang berlaku pada pemimpin agung Iran itu, Amerika Syarikat iaitu melalui Trump telah mengeluarkan satu statement di mana Trump menyatakan bahawa ini ruang pada rakyat Iran untuk bangkit dan menukar rejim. Dan kita faham bahawa serangan Israel kepada Israel dan US ni kepada Iran ni atas 3 motif yang utama. Ini yang saya nak jawab kenapa dia berlaku. Sebelum serangan pada 28 Februari ini telah berlaku rundingan di Oman dan juga Switzerland. Rundingan ini berfokus pada 3 perkara lebih untuk rakan-rakan juga. Itu tentang isu apa kita sebut industri nuklear di Iran, industri peluru balistik. Yang ketiga adalah tentang disifatkan oleh US dan Israel lah sokongan Iran kepada kumpulan-kumpulan tertentu di Asia Barat. So rundingan ini berlaku hampir sebulan di Oman, di Switzerland, dan berdasarkan berita-berita yang diberikan tadi, ramai Trump juga mengatakan, Menteri Luar Negeri Iran juga mengatakan rundingan itu bersifat positif. Tapi apa yang mengejutkan, di sana dikatakan sifat positif, tiba-tiba beberapa hari berlakunya serangan kepada Iran menyebabkan konflik itu berterusan sehingga hari ini. Dan sudah pasti bila isu ini berlaku, kita terutama kerajaan lah telah mengeluarkan satu statement, iaitu melalui Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu PMX kita, untuk menghentikan peperangan ini tanpa syarat apapun. Dan pada hari Isnin lalu, pada 2 Mac, PMX juga membuat satu usul di Dewan Rakyat untuk mengecam serangan Israel dan US ni kepada Iran. Kerana serangan ini bercanggah dengan prinsip piagam PBB dan juga bercanggah dengan undang-undang antarabangsa. Dan sudah pasti bila perkara ini berlaku menyebabkan rakyat tertanya, adakah sokongan ataupun usul ini hanya berpihak pada kerajaan saja ataupun hanya kerajaan saja bawa untuk masyarakat. Saya rasa ini kali pertama lebih. Saya rasa sejak kerajaan Madani ditubuhkan, bahawa sokongan mengenai isu ini dapat sokongan daripada kerajaan dan juga perbankan. Untuk maklumatkan rakan-rakan, bila usul ini dibawa oleh PMX di Dewan Rakyat, Ketua Perbankan Datuk Hamzah, Datuk Hamzah juga menyatakan sokongan penuh, betul, kepada kerajaan Madani dan menyatakan bahawa kutukan ataupun tekanan yang diberikan kerajaan perlu disokong oleh semua pihak tanpa mengira ideologi. Dan sudah pasti apabila perkara ini berlaku menyebabkan ramai rakyat tertanya apa perkara ataupun stand Parti Keadilan kita. Dan mungkin YB nak tambah sikit dan stand Parti Keadilan kita. Kita ada satu kenyataan media daripada Dr. Mazli Malik, sahabat saya. Dia Ketua Biro Hal Ehwal Antarabangsa Parti Keadilan Rakyat, yang mengecam pencerobohan ketenteraan oleh Amerika Syarikat dan Israel terhadap wilayah yang berdaulat Republik Islam Iran. Tindakan perang yang tidak diprovokasi ini secara terang-terangan melanggar Undang-Undang Antarabangsa dan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, khususnya perkara 2/4 yang melarang penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah mana-mana negara. Peningkatan berbahaya ini mengancam kestabilan serantau dan global, terutamanya di Asia Barat yang sememangnya selalu bergolak. Dunia memerlukan keamanan, bukan lebih banyak peperangan, dan kami dengan keras menolak
campur tangan ketenteraan asing dan penafian hak sesebuah negara untuk menentukan nasib sendiri. Parti Keadilan Rakyat berdiri teguh bersama rakyat Iran yang hanya mereka berhak menentukan masa depan mereka sendiri, bebas daripada paksaan, campur tangan dan keganasan luar. Kami menuntut pertama sekali penghentian serta-merta semua tindakan ketenteraan yang bermusuhan terhadap Iran. Kedua, penghormatan sepenuhnya terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Iran selaras dengan piagam PBB. Dan ketiga, tindakan tegas oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menghentikan pencerobohan ini dan menegakkan keamanan antarabangsa. Sekian. Yes, betul. Dan selepas ini adalah satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Mazli yang selari dengan kerajaan Madani. Dan sudah pasti untuk makluman saya rasa di TikTok, Facebook, YouTube banyak video-video tengok tentang peluru balistik yang terkena di Israel dan juga serangan balas Israel kepada Iran dan sebagainya. Dan sudah pasti ramai berbincang tentang perkara ini. Saya rasa kali ini adalah isu yang dibincangkan oleh semua orang. Saat bila berlakunya isu ini, kita sedar juga bahawa impak paling besar atau perkara yang selalu dibincangkan oleh rakyat Malaysia adalah apa kesan ataupun implikasi peperangan yang berlaku di Asia Barat ini kepada ekonomi global. Dan mungkin saya nak mula perbincangan yang kita dengan satu soalan yang satu soalan umum dululah. Start. Bagi Baby, bila berlaku peperangan ini, pada Baby, apa implikasi global yang akan berlaku disebabkan peperangan ini? Baby rasa macam mana? Okey, pertama sekali, apabila dalam mana-mana konflik yang melibatkan keganasan, yang melibatkan ketenteraan, antara pertama benda yang akan terkesan ialah perdagangan. Yes. Kan, perdagangan lah. Perdagangan ni, apa yang kita lihat berlaku sekarang ialah penutupan terusan Hormuz. Ya, betul. Okey, terusan Hormuz ni 20% daripada semua minyak mentah dunia melalui terusan Hormuz. Betul. Dan dia banyak supply kepada negara India melalui dia lalu Selat Melaka menghantar kepada China dan sebagainya lah. Itu pertama lah. Kenapa dia jadi macam ni? Kerana difahamkan Republik Islam Iran ni dia karamkan kapal dia sendiri di Selat Hormuz, di terusan Hormuz. Jadi apa yang jadi ialah syarikat-syarikat insurans perkapalan ni, dia dah tak nak tanggung risiko memberi insurans atau memberi coverage kepada mana-mana kapal yang lalu terusan Hormuz ni. Jadi semua berhentilah. Jadi kalau kita buka peta dunia tu yang ada, dia track semua kapal ni, banyak dia tengah tunggu kat luar tu. Itu pertama. Kedua ialah macam saya kata tadi kedua dia punya minyak mentah tergugat. Jadi apa kita nampak sekarang, harga minyak dunia ni melonjak 15 hingga 20%. Dan ia melibatkan seluruh dunia. Betul. Kan, walaupun ada orang kata ada beberapa negara tak terlibat, dia akan melibatkan seluruh dunia. Nak atau tidak lah implikasinya. Betul. Keduanya memang pasaran saham akan terbabit, terganggu semua. Terganggu. Ketiganya kita tentu dari aspek yang lebih kecil, aspek yang lagi manusiawi, keselamatan orang di Asia Barat tu tergugat sedikit lah. Betul. Tergugat sedikit walaupun jauh. Ya, betul. Ada ketidakstabilannya, dia lagi jauh tu dia lagi mungkin lagi stabil, tapi lagi dekat tu awak lagi risikonya makin tinggi lah. Ini dua point yang saya rasa kita boleh bincangkan dulu. Yes. Dan saya sangat setuju dengan Baby bila katakan, ramai katakan bila berlaku perangan di Asia Barat, dia kata sebut selalu negara teluk lah, geng hubungan terbahasa yang menunjukkan Asia Barat ni, mengatakan bahawa isu ni isu mereka saja, tidak akan mengganggu kita. Tapi kita sedar bahawa ekonomi dunia ni dia berintegrasi. Maksud berintegrasi, dia saling melengkapi satu sama lain. Contoh minyak daripada Asia Barat dan sebagainya, dari sudut eksport kita ke sana, import kita dari sini dan sebagainya. Dan selepas ni bila YB sebut tentang minyak dan LNG gas, saya setuju. Tapi ada satu perkara yang menarik yang saya mungkin nak rukai dan bincangkan pada hari ini adalah tentang bagaimana industri AI di Asia Barat terganggu. Kita dah sedar bahawa antara kita sebut sebagai market baharu AI, pembangunan AI ni adalah tertumpu di Asia Barat, terutama di Arab Saudi. Ini adalah satu sikap utama ekonomi yang digerakkan oleh US di Asia Barat lah. Tapi bila berlaku peperangan ini menyebabkan kestabilan itu terganggu.
menyebabkan kita boleh sebutkan di sini bahawa keyakinan pelabur itu berkurang dan akhirnya memberi impak kepada bukan sekadar dari sudut gas, minyak saja, juga dari sudut ekonomi global secara digitalizationnya. Dan ingin saya bangkit di sini juga adalah bagaimana sikap negara-negara luar dalam isu ni. Kita sedar di peringkat Malaysia dia jelas tegas bahawa Iran tak boleh diserang. Tapi satu benda yang saya selalu katakan bahawa di sini bahawa apa sikap PBB. Macam kita kata tadi tentang prinsip piagam PBB yang bercanggah, apa yang dibuat oleh Israel dan US ni bercanggah dengan prinsip piagam PBB dan juga udara bahasa, menyebabkan saya rasa mungkin YB boleh betul, saya setakat maklumat saya mencari masih tak ada kenyataan rasmi dikeluarkan oleh PBB mengenai isu ni, setakat carian saya lah. So ini menyebabkan satu persoalan besar, adakah isu penting disebut isu penting ini mempunyai peranan yang besar dalam kita memastikan peperangan ini tidak berlanjut. Saya rasa dah sampai hari ini dah 5 hari peperangan ini berterusan, dah hampir di Iran hampir 800 orang telah meninggal, di Israel saya terlupa bilangan tapi ada jumlah kematian dan juga kecederaannya. Amerika Syarikat pun ada, tentera Amerika Syarikat ada. Saya 3 orang yang meninggal dan 5 orang yang cedera. Terbang betul. Ya betul. Walaupun isu kepada bandu ada pencagahan friendly fire tau. Ada pencagahan kata Iran tembak atau Kuwait tembak. Ditembak oleh kawan sendiri. Ya, itu menyebabkan dia akhirnya memberi impak. Dan saya rasa Menteri Ekonomi kita juga mengeluarkan satu statement yang bahawa kerajaan akan cuba berusaha untuk memastikan harga minyak stabil di Malaysia. Betul. Dan kita memastikan bahawa kita sedar bahawa ini akan berimpak kepada kita sebagai Malaysia. Betul. Minyak kita, gas kita, dan ini semua sangat bergantung atau berkait rapat. Tapi kita juga nak pergi pada benda yang lebih disebut sebagai ujuran lah. Ramai menjangkakan bahawa awal-awal bila berlaku peperangan ini, menjangkakan bahawa peperangan ini tidak akan berlanjut lama. Satu faktor besarnya adalah sebab pembunuhan dilakukan oleh Israel dan US kepada pemimpin agung Iran. Tapi selepas kematian pemimpin agung Iran ini, kita melihat bahawa peperangan ini tidak berhenti. Saya rasa lebih nampak agresif lah. Dan saya cuba nak sahkan perkara ini. First time saya nampak TikTok saya banyak video tentang balistik. Peluru balistik yang berterbangan di Israel dan sebagainya. Pada pandangan YB, adakah YB merasakan peperangan ini akan berlanjutan lebih lama ataupun dia akan terhenti dalam seminggu ini? YB rasa macam mana pada YB? Tak ada, saya rasa dia tengah-tengah. Saya rasa ia bagi pihak Israel dan Amerika Syarikat dia tak boleh berlanjutan. Dia tak boleh berlanjutan. Kenapa? Sebab dia satu peperangan yang tidak simetri tau, asymmetrical warfare. Okey. Kuasa besarnya ialah Amerika Syarikat, kuasa kecilnya ialah Iran. Kan Amerika Syarikat hantar jet pejuang $100 juta. Kan Iran hantar drone $100,000. Kan. Jadi apa yang saya nampak ialah Amerika Syarikat perlu menyelesaikan secepat mungkin lah. Kerana ia akan memberi kos atau akan memberi kecederaan yang lebih kepada Amerika Syarikat dan Israel berbanding daripada Iran. Sebab apa yang saya nampak ialah Iran ni dah berdekat, mereka bersiap sedia untuk melawan peperangan seperti ini. Betul. Kan, dan ada pengakuan daripada pihak Amerika Syarikat di mana peluru berpandu interceptor mereka ni sekarang tengah tak cukup stok. Cukup 1-2 minggu saja. Saya dengar berita juga. Kan itu pertamalah. Kedua, kalau kita tengok sejarah, balik kepada bagaimana Iran ni dah berdekat-dekat bersiap sedia untuk berlawan ni. Ada satu masa dulu Iran dengan Iraq lawan, berperang. Betul. Okey. Dan Iraq cuba mengambil alih atau menjajah Iran. Mereka menghantar 1 juta orang askar. Tak dapat. Kenapa? Sebab sifat geografi Iran ni semacam. Ya, dia ada gunung yang sangat tinggi lah. Sempadan dia, gunung tinggi. Sempadan dia dikelilingi gunung. Dia ada satu dia macam kota lah, keliling dia gunung. Yes, kan. Jadi mereka, saya rasa bila Menteri Pertahanan ataupun Secretary of Defence, sekarang dia tukar jadi Secretary of War. Secretary of War, yes, betul. Pete Hegseth kata kita nak pastikan tiada tentera Amerika Syarikat berada di Iran. Bukan dia tak nak, saya rasa dia tak yakin dia boleh. Kos apa tinggi kos dia agak tinggi, dan kita nampak kalau kita tengok di TikTok banyak veteran askar Amerika Syarikat yang telah berkhidmat
di peperangan di Arab, negara-negara Arab ni pun kata janganlah hantar anak-anak kita, adik-adik kita pergi situ, sebab tempat ni memang susah. Kita pergi, kita bila masuk, dia kata, saya tengok dah seorang tu kata, kita masuk Iraq senang, kita nak menang Iraq ni sebab Iraq dia mendatah. Iran ni lain cerita. Iran ni macam Kedah, straight je. Kedah macam rata. Betul, Iran macam ni Terengganu. Iran macam tahu macam pelih kot. Tak ada. Terus kami. Kan. Jadi saya rasa untuk mungkin untuk keberlangsungan hidup Amerika Syarikat dan sekutu-sekutu mereka di dalam Timur Tengah ni, dia kena selesaikan secara secepat mungkin. Sebab apa yang juga satu kita lihat, salah satu strategi Iran ni ialah, okey, aku tak boleh pukul abang besar ni Amerika Syarikat, aku tak boleh pukul. Tak apa, aku pukul adik-adik dia. Ayah anda aku tak boleh pukul, aku pukul budak-budak dia. Dan itu yang berlaku. Ya, tu kena benda semua. Kan. Dan saya apa yang saya nampak ialah dia Iran juga menunjukkan dia advance dia macam mana, sebab dia hanya menyerang kawasan-kawasan yang kawasan-kawasan ketenteraan Amerika Syarikat saja. Betul. Atau di mana orang-orang askar-askar Amerika Syarikat tinggal. Dia menunjuk tu. Dan apalah tu, kita kena tengok ni strategi yang digunakan dua-dua belah ni, menggunakan banyak media. Ini merupakan senjata baru dalam peperangan zaman kita sekarang ni. Dan salah satu daripada kenyataan daripada Iran ni kata, sekarang ni kita hantar drone dengan kita hantar peluru berpandu yang lama-lama kita habiskan dulu. Kita habiskan yang lama ni. Korang tunggulah bila yang baru keluar, yang advance ni. Kita belum keluarkan lagi. Jadi saya rasa untuk Amerika Syarikat tu, korang fikir balik lah. Sebab berdekat tau diorang tunggu. Yes, betul. Dan mungkin saya boleh tambah, saya setuju Habib. Bila 24 Februari berlaku serangan pertama Israel pada Iran ni, setelah itu banyaklah kita sebut sebagai penulisan dibuat oleh penulis antarabangsa, tempatan ataupun global lah. Dan saya baca semua lah. Dan saya tertarik ada satu penulisan ini menyebut tentang perkara ini, tentang sikap pimpinan. Beliau mengatakan bahawa peperangan ini akan berlanjut lama disebabkan sikap pimpinan ini. Dia mengatakan di peringkat US, dia bukan tentang survivor, dia tentang ego. Itu dan pertama. Ekonomi juga. Ego. Yang kedua adalah Iran tentang survivor. Bila pemimpin tinggi Iran dibunuh, dia menyebabkan if dia letak senjata dan sebagainya, dia akan hilang negara. Itu berlaku kat Iraq sebelum ni. Dia menyebabkan hari ini semua orang buat sebaik mungkin supaya menjaga air muka. Dan bila saya baca benda ni, saya terfikir satu pendapat saya bahawa peperangan ini akan berlanjut sangat lama jika tak ada orang ketiga. Sedatak orang ketiga ni orang ketiga ni kepada institusi. Itu dua institusi bagi saya. Yang pertama adalah PBB, tapi saya rasakan PBB ni takkanlah. Tapi saya letak satu harapan yang baru, itu kepada OIC. OIC ni adalah Pertubuhan Islam. Kita tahu OIC ni kita sebut sebagai rubber stamp lah. Dia tak ada apa pun situ. Tapi saya letakkan bahawa ini ruang yang boleh digunakan oleh Malaysia untuk berbincang tentang perkara ini. Saya melihat bahawa mungkin kita tak cukup kuat ketubuhan kita sebab negara kecil dan sebagainya. Dan sudah pasti OIC ni kita sebut ada pencegahan idealisme juga dalam itu, pertembungan idealisme dalam OIC. Tapi di PBB kita tidak ada cukup kuat. Tapi OIC kita antara negara penubuh OIC, menyebabkan kita boleh kata kita ada say lah, kita ada kita sebut social power di situ, atau moral di situ. Dan saya mengatakan jika tak ada orang ketiga yang cuba untuk membawa peperangan ini kepada meja perbincangan, peperangan ini akan berlanjutan. Betul? Dari sudut ekonomi akan terkesan kepada US dan sebagainya. Dia akan terkesan kepada US, Israel, Asia Barat dan sebagainya. Tapi dia juga akan terkesan kepada kita. Dan saya rasa sikap awal atau sikap next yang kerajaan kita boleh lakukan adalah cuba untuk menarik negara besar ini untuk berbincang di meja perbincangan. Apa yang saya tertarik, walaupun ada perkara saya tak setuju, Presiden Prabowo, Presiden Indonesia, ada buat satu statement bahawa dia bersedia untuk berbincang, ataupun kita sebut sebagai orang tengah lah untuk perkara ini. Tapi itu hanya kenyataan saja, asli saya tak tahu lagi. Dan saya rasa ini ada ruang kepada kerajaan untuk kita lebih ke depan. Sebab apa kelebihan kita dengan kerajaan kita berbanding kerajaan sebelum ini adalah moral atau bukan moral lah, pengaruh PMX di peringkat global ini berada di peringkat terbaik. Saya rasa tak ada orang boleh nafikan perkara itu. Dari situ
kunjungan hormat daripada pimpinan tinggi, kunjungan hormat pihak Amerika dengan negara lain, menunjukkan moral ataupun kita sebut sebagai political capital yang pihak ada di peringkat global ni berada di peringkat tinggi. Dan saya rasa ini ruang yang boleh digunakan oleh kerajaan untuk kita menjadi sebagai media power lah. Saya lupa macam media power nation yang cuba untuk bawa perkara ini dalam perbincangan, dan akhirnya kita lihat lebih progresif dan akhirnya lebih memberi kebaikan. Yes. Maybe mungkin satu soalan yang terakhir saya nak tanya, hari ni pun kita tak akan podcast lama sangat sebab producer marah saya ni. Teks merah dah keluar? Tak keluar lagi lah. Tapi kalau saya cakap panjang lagi, dia akan keluar nanti. Soalan terakhir Wabi, pada pandangan Wabi lah, apa strategi praktikal yang boleh dilakukan oleh masyarakat antarabangsa mengenai peperangan? Tadi kita cakap tentang negara, nanti disebut tentang masyarakat. Apa strategi praktikal yang boleh dibuat? Okey, saya rasa buat masa ini kepercayaan rakyat global terhadap Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu semakin menurun lah. Itu pertama. Kedua ialah kita akan melihat kepada organisasi lain mungkin. Yes. Okey, saya rasa ini dari segi strategi praktikal masyarakat antarabangsa atau dari permainan kuasa ini, saya rasa ini satu peluang yang baik untuk BRICS menunjukkan bahawa mereka ada boleh membuat satu pendirian atau mengeluarkan pendapat di mana mereka boleh mengambil alih kredibiliti sebahagian mungkin daripada Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kedua, kita nak bila kita sebut pasal middle power ni ialah di tengah-tengah. Dia bukannya adik kuasa, dia bukannya kecil-kecil anak. Ya, betul. Kan? Jadi ada beberapa orang yang katakan mungkin sudah tiba masanya ada satu organisasi yang terdiri daripada negara-negara atau negara-negara middle power ni. So mungkin middle power club nama dia middle power club. Di antaranya orang middle power yang lebih moderate seperti Malaysia, seperti Canada. Kalau kita tengok sekarang ni Perdana Menteri Canada ni dia sedang bergerak aktif dalam geopolitik. Betul. Dia pergi India, dia pergi sana, dia pergi sini kan, dan dia sedang membina soft power. Canada ni ada soft powernya itu sendiri. Dia tidak lagi kawan dia bukan lagi satu negara yang agak introvert, diam kan. Dan juga lagi satu yang kita boleh lihat, salah satu ni di dalam, kalau kita nak kecilkan lagi, di bahagian Asia Barat ni ialah peranan Oman lah. Sebab apabila rundingan berlaku di Oman dan peperangan ni bermula, Oman cakap kita merunding hari tu dah okey dah. Banyak poin kita dah setuju. Cuma apabila sedang berunding ni lah Israel dan Amerika Syarikat membuat satu langkah untuk memulakan peperangan. Dan dalam bahasa harian ni Oman cakap ialah sebenarnya Amerika Syarikat dengan Israel ni tak gentle lah. Kita tengah bincang-bincang, kau dah pukul curi. Pukul belakangnya tu. Pukul belakang macam tu. Kan, jadi ada faktor-faktor atau ada pemain-pemain di atas papan jatuh geopolitik Asia Barat ni yang boleh menolong meredakan situasi. Sambil itu, dan tentu ini satu permainan kuasa meningkatkan pengaruh mereka dalam permainan kuasa geopolitik ni. Yes. Dan mungkin bila Wabi sebut tentang geopolitik, mungkin saya nak lagi satu pendapat yang saya rasa menarik untuk kita bawa pada podcast kali ini adalah tentang bagaimana ada berapa penglisih tempatan lah. Saya kata dia penglisih sebab dia selalu buat kenyataan tentang hubungan antarabangsa lah. Apa yang menarik adalah satu kenyataan yang dikeluarkan adalah apa yang berlaku ataupun kenapa US dan Israel sangat fokus pada Iran. Dia melihat Iran ni adalah duri dalam daging dia di Asia Barat. Kita sebut sebagai musuh utama dia lah. Dia bersama di Asia Barat yang mereka tidak mampu lagi untuk kita sebut ayat mudahnya mengawal lah. Dan apa yang menarik adalah ada satu kenyataan yang dikeluarkan bahawa Iran ni dilihat sebagai buffer untuk menghalang autonomi ataupun kuasa mutlak yang cuba dicapai oleh US di Asia Barat. Betul. Dan sudah pasti kita tahu Iran ni ada orang disebut ada pendapat beza lah tentang Iran ni sebab mazhab dan sebagainya. Satu benda saya rasa saya nak bawa di sini adalah kita kena faham satu perkara adalah Iran ni dia adalah buffer kepada US, dan selagi Iran ada, selagi itu Israel
rejim Israel dan US tak akan boleh melakukan benda secara mutlak di Asia Barat. Dan ini perkara penting. Sebab apa yang pentingnya adalah jika Iran tiada atau negara yang akan menjadi sasaran pada Israel ni berdasarkan list ni lah, dua negara, itu negara Pakistan dan juga negara Turki. Negara ini sedang meningkat naik, tapi Israel melihat mereka ni sebagai ancaman, tapi mereka taklah fokus lagi pada negara kita sebut negara Sunni lah, sebab dia fokus di Iran. Tapi dan cuba saya bangkit kat sini adalah peranan masyarakat global dalam kita memastikan perkara ini tidak merebak adalah, saya rasa saya setuju satu statement YB dah, bagaimana sosial media ni menjadi senjata orang ramai lah. Dulu kita nak buat statement kena tulis surat ke editor, 1 minggu 2 minggu baru keluar. Sekarang ni sosial media petik jari YB boleh post, saya terus boleh post. Saya rasa selain pada peringkat pimpinan, selain pada peringkat entiti, selain peringkat perubahan di peringkat global, satu peranan yang boleh dimainkan oleh orang ramai adalah menggunakan suara mereka melalui media sosial untuk menghentikan. Dan ini sedang berlaku di Asia Barat dan juga di US. Kita sedar bahawa di US ada demonstrasi untuk kerajaan menghentikan serangan-serangan yang berlaku di Iran ni, dan juga di peringkat Kongres Senate juga mengeluarkan satu statement bahawa supaya Trump menarik balik kempen keteraan yang berlaku di Asia Barat kerana dia tak menguntungkan Amerika Syarikat. Saya rasa ini ruang-ruang yang penting yang rakyat biasa ataupun orang masyarakat biasa global perlu faham bahawa kita adalah kuasa terbesar. Kuasa rakyat adalah kuasa terbesar yang menentukan siapa di atas, siapa akan turun. Saya rasa kita perlu memandaikan masyarakat global untuk keluarkan suara sebanyak mungkin dalam kita cuba untuk menghentikan kempen keteraan ini, dengan cara sokong mana-mana pimpinan politik yang cuba berusaha untuk menghentikan orang ini, dan boykot mana-mana pimpinan politik yang cuba untuk mengiyakan. Rasa inilah satu perkara baru yang saya sedar bahawa bila berlaku pelbagai wujudnya media sosial ini menyebabkan bahawa tiada lagi media sosial mutlak, menyebabkan orang ramai boleh, let's say di Facebook kena block, dia pergi TikTok kena block, dia pergi X, sekarang ada Thread dan sebagainya, ada YouTube dan sebagainya. Ini ruang yang kita boleh gunakan untuk kita memastikan bahawa tekanan ini bukan hanya di peringkat pimpinan, tapi juga di masyarakat global, supaya perkara ini dihentikan oleh pimpinan negara besar ini. Dan ini benda penting, dan saya rasa ini ke arah yang lebih positif, dan saya rasa kita perlu bergerak dengan lebih agresif lah dalam kita menghentikan peperangan ini untuk berlanjutan dengan lebih lama. Okey baby, itu saja soalan kita. Itu saja pada podcast kali ini. So saya producer. Producer kata okey. Producer. Tambah lagi, boleh tambah.